Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Semoga Allah menjaga langkah kita semua. Kali ini, Ana nak kongsikan satu kes yang melibatkan ramuan sunnah dan tradisional, skenjing, hasad tempat kerja, ruqyah, muntahkan angin dan kaedah mandi ais. Pesakit ni minta Ana datang ke rumah kerana tubuhnya selalu sakit-sakit. Bahagian belakang, bahagian bahu, bahagian dada, sesak nafas, sakit bawah belakang lutut, tak tahu kenapa. Jadi hati jadi hilang fokus, serabut, malas, ibadat. Jadi dia minta Ana datang ke rumahnya untuk buat ikhtiar apa yang sepatutnya boleh dilakukan terhadap dirinya. Dalam rawatan Islam, kita kenal ramuan sunnah. Macam madu, habatus sauda, bidara, garam, kan. Jadi untuk bahan tradisional ni kita guna limau, serah, apa lagi yang berkaitan bunga cengkeh, kita campur untuk barang-barang yang Ana sebutkan tadi. Semua ni digunakan untuk ikhtiar, bukan syirik tau. Namun kita perlu berhati-hati kerana kadang-kadang pesakit datang dalam keadaan tubuhnya diserang unsur luar. Bukan kerana ramuan semata-mata, tapi kerana hasad dengki manusia. Sebelum rawatan diteruskan, Ana gunakan kaedah scan terlebih dahulu untuk mengesang kehadiran makhluk dalam tubuh pesakit. Apa yang Ana guna adalah kaedah menggunakan pergerakan jari jemari, baik di sebelah kanan maupun di kirinya. Jadi apa yang dia merasakan adalah di sebelah kirinya mempunyai getaran-getaran yang sangat kuat apabila dibaca. Jadi Ana tunjukkan, Ana pamerkan untuk tontonan semua. Ini tanda unsur jin yang menumpang. Dan selepas diselidik, diteliti, dia adalah kaitan dengan hasad 3 lelaki di tempat kerja. Perkara-perkara aura negatif ni yang membuka pintu kepada gangguan jin tadi. Bila ruqyah dimulakan, pesakit mulalah sendawa, keluarkan angin, muntah, rasa panas naik kat kepala. Dalam rawatan Islam, ini bukan perkara pelik. Muntah itu adalah cara tubuh membuang angin, jin, tekanan emosi dan unsur yang menumpang. Ruqyah bekerja dengan izin Allah, bukan kuasa manusia. Dah habis ruqyah, Ana teruskan dengan mandian ais untuk mengesang jika masih ada baki gangguan. Tanda-tanda yang akan muncul masa mandi yang ais berlaku, kita akan rasa panas pada kulit, jantung berdebar, bahu berat, rasa takut tiba-tiba. Jika reaksi itu muncul, bermakna baki jin belum keluar sepenuhnya. Kaedah mandi ais ni membantu sebenarnya menyekat laluan jin dalam saraf, menutup ruang masuk, menstabilkan tubuh dan emosi. Kes ini mengingatkan kita hasad adalah senjata bahaya. Namun, perlindungan Allah lebih besar daripada segala gangguan makhluk. Ingat, kita sama-sama doakan semoga Allah lindungi kita. Ya Allah, angkatlah segala gangguan zahir dan batin. Bersihkan hati kami daripada hasad, sihir dan fitnah manusia. Kurniakanlah syifa, ketenangan dan perlindungan setiap masa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ikhtiar dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel Ana. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk sama-sama kita mendidik hati kita menjadi yang lebih baik. InsyaAllah